Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to the channel. Alright guys, so konten kita pada hari ini adalah macam biasa lah. Konten aku ni tak lain tak bukan selain benda orang je. Bukan buat benda lain pun kan. So bulan ni adalah bulan 3. So video kali ni, celebrate birthday kali ni, saya keseorangan dan saya tidak mempunyai teman ataupun pasangan lah kan. Pasangan hidup pun belum lagi. Jangan sedih, mungkin tak lahir lagi kan. Alright guys, so memandangkan bulan ni masing-masing busy, so saya cuba untuk cari ruang untuk cuba untuk tidak sibukkan diri. Jadi hari ni adalah 9 hari bulan 3 2023 dan esok adalah 10 bulan 3. So esok lah birthday si budak Syairah tu. Memandangkan besok puasa, tak boleh nak celebrate tengah hari kan. Nanti orang kata lah tak puasa. So kita mungkin celebrate akan lepas berbuka. Lepas berbuka saya akan datang rumah dia. Saya akan ceroboh rumah dia. Saya akan buka pintu rumah dia. So saya plan macam kita buat kek tu. Kita buat kek batik. Kek tu saya tak nak beli, saya nak buat. Bagi nampak effort lah sikit kan. So saya mewakili kepada 6 sekawan. Mana kalau korang tengok video ni diorang tak ada, maksudnya diorang busy lah dek kan. Busy lah dek. Orang belajar dek, busy. Memang tak ada masa. Tapi tak apa, it's okay. Nanti diorang celebrate sendiri kan. So aku yang ada ni celebrate lah. Kita yang ada kita celebrate. Jangan tunggu orang. Ya. So ya, aku tak sabar nak buat kek untuk dia. Harap dia suka. Dan jom teman aku buat. Let's go. Okay, so janganlah kecam tau. Sebab dapur memang macam tapi nanti aku bukan bela sepah ni kan. Biasalah. Nampaklah macam function sikit ni. Memang selalu masak kan. Selalu masak. Sebab tu lah kita pergi dapur macam ni kan. Kalau tak selalu masak, dia macam bersih je, clear je. Okay, kita tak nak buang masa. So kita startkan dengan kita nak hancurkan biskut Mary dulu. Bukan hancurkan hati orang, tapi hancurkan biskut Mary. Dibilang enak, ya memang enak. Dibilang asik, ya memang asik. Ya enak. Kejadian dia macam mana, lawa ke tak lawa. So, tengok ni, bentuk hati tau. Kalau kau tak sayang aku juga, aku tak tahu nak cakap apa. Ikhlas tau. Muka macam ni tapi dalam hati ikhlas sebenarnya lah. Aja nak beritahu. So, kita tunggu esok, okay? Guys, so hari ni tiba masanya untuk kita nak surprise. Tapi sebelum tu kita nak pergi beli barang sikit. Sebab aku tengok kek aku macam tak menyerlah sangat. Jadi aku rasa aku nak beli buah sikit. So ya, kau tengoklah aku macam mana buah tu. Aku nak potong macam mana, aku pun tak tahu lah. Aku lupa nak bawa pisau kek. Kejap aku pergi ambil. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Agak kelang kabut sedikit. Tapi macam tak apalah, kita stay enjoy. Asal dia.
Jangan macam-macam lah. Phone dia satu je tau. So sekarang ni, tadi aku pergi beli. Macam terang sangat lah. Aku pergi beli apa nama? Strawberry. Aku tak luka lampu tau. Sebab terang sangat, malu lah kita. Aku pergi beli strawberry kejap. Ni, lepas tu aku nak pergi potong. So, ya. Kita potong dua je kot. Potong dua macam ni kan. Aku tak tahulah apa yang aku buat ni. Tapi macam enjoy je lah kan. Aku tak tahulah. Aku pun tak tahulah nak kabur mana ni. Dia punya orang kata rushing lah kan. Aduh, hai. Aku ni kalau celebrate birthday siapa-siapa je mesti dia rushing. Aku tak faham lah. Aduh, hai. Macam kenapa gitu lah. Tapi tak apalah, kita enjoy je lah the moment. So ni kek dia. Comel je macam aku. Kau macam tuan dia. Bukan macam aku. So kira buat apa juga. Dapat tak betul hati kan. Untuk orang yang comel juga. Nampak tak? Aku tak ada terkejut sangat lah sebab orang tengok aku. Comel kan? So ya, kita tutup balik. So, kita nak gerak pergi ke rumah Syahira. So guys, aku dekat berada dekat depan rumah Syahira dah. Tapi dia tidur rasanya. Tidur. Aku duduk belah sini lah. Selalu set belah situ je. Aku belah sini pula. So dia sikit. Tengok lah macam mana. Tengok lah. So guys, aku dah dekat rumah Syahira. Tapi dia tidur. Yang dah member bawa balik kerja. Penat kan. Aduh. So sekarang ni aku tengah tunggu azan. Lepas tu baru kita surprise. Tengok lah jadi ke tak jadi. Tengok lah. Janji aku buat. Cantik. Siapa datang? Oh datang. Yelah. Aduh. Ya Allah. Bapa lah. Kau seorang je ke? Seorang je lah. Kakak bawa. Sila potong. Effort tau. Cik. Aduh, aku dah lama tak makan kek batik Alia. Tapi tak tahu sedap tak. Sedap, aku tahu sedap. Dia macam termanis sikit. Sebab yelah tuan dia kan. Tuan dia kan. Orang punya birthday pun orang yang manis. Ya bagi aku rasa. Kau tahu tak? Tadi kata duit RM6 aku cakap aku buat kek batik. Sedap ke? Belum apa-apa dah judge. Geram je aku. Sedap tak? Sedap. At first yang aku tengok tak ada strawberry dia kata dia. Dah nanti kalau kau buat ni apa tak lagi 5 orang tu kata. Alah kau ni. Alah. Alah. Aku pun kira mewakilkan jugalah. Nak dijadikan Tak, cerita benda aku je. semua tak ada. Semua tak ada, semua ada kelas lah. Balik Terengganu Weh, lah. kau kena faham. Kita dua je yang tak belajar. Ya. Yang lain semua belajar. Sekejap lah. Yang ke? Sekejap. Kita bagi dalam 5 ha. Itu gelap. Yom masih ada Yom. Effort saya. Orang tu pun tak effort macam tu. Apa nama? Kau dapat retake tak? Panama. Tak tahu ni. Kau cakap apa ke? Tak ada dapat macam ada instik. Tak ada sebab aku macam Sebab tengok semua dah busy. Semua dah wish kan? So aku macam semua dah wish tak ada kot ni. Lepas tu tiba-tiba dia ni kerja-kerja aku. Aku baru tidur. Aku kata siapa pula datang. Lepas tu dia kata memang aku dah tadi beritahu aku dia datang. Sedap. Ayah buat. Saya nak makan strawberry dia. Kalau
Kau tahu aku potong sampai ni kat mana? Dalam kereta. Kau tengok video ni nanti. Tadi kata sedap lah kaki mati ya. Tengok. Yang macam. Kau rasa. Tapi aku sudah rangan kau. Aduh lah. Guys, so sekarang ni kita nak bagi gift lah. Tapi gift aku biasa-biasa je lah. Tapi ikut Yang kemampuan. penting effort ada. Kan? Ada tak ada? So ini aku pulang balik lah. Apa tu? Tapi kalau kau dah nampak, dia ada kertas tu. Pasal ada gitu. Ambil yang gift dulu baru ambil kertas. Apa pula aku nak baca kertas dulu? Nak baca kertas dulu? Anda pasti? Pasti. Saya nak baca kertas dulu. Okay. Saya bagi ada. Ayam mesti. Alright. Alah, panjangnya. AC. Ramu tak buat AC. Panjangnya ya. Alia, panjangnya. Aku nampak something. Aku nampak something. Ini dia Ini aku. Tak, kejap. Kenapa gemuk sangat? Kau ni Kenapa nama. aku gemuk sangat? Aku tak ada lah tapi comel. Tak, bukan. Itu bukan gemuk. Maksudnya konyol-konyol baju je lah. Aku mana kerti sangat melukis. Lah ya. Rambut. Kau tengok. Kalau kau bukan macam ni, kau dengar kau bukan macam ni, aku tinggal kau. Oi. Tak boleh ni. Hai Nur Syahira. Aku nak ucapkan happy birthday ke 19 tahun. Ingat sikit kamu tu dah tua. Itu sangat. Ya. Kau proper sikit baca boleh tak? Aku bersyukur dipertemukan seorang sahabat seperti kau. Walaupun kau ada kekurangan dan kelebihannya, aku tetap rasa bersyukur. Aku akan sentiasa mendoakan kau walau apa pun yang terjadi. Kisah kau dan aku takkan pernah aku lupa bersama. Aku amat berterima kasih kepada Allah SWT kerana dia hadirkan kau dalam kehidupan aku. Kau banyak tolong aku bila aku susah. Kau tak pernah berkira pun dengan aku. Aku sampai tak terkata. Tak terkata. Aku cuma nak kau tahu yang aku tak lah. Dia macam ada macam ni tapi dia potong pula. Dia potong. Aku cuma nak kau tahu yang aku sayang kau sangat-sangat. Aku pun sayang kau sangat-sangat. Dan sesiapa yang pernah hadir dalam kehidupan aku sentiasa menghargai. Kau ni tak Kau adalah perempuan yang kuat aku tengok. Walaupun kau sedang tertawa, tapi aku tahu hati kau sedih untuk menerima keadaan. Aku bangga dengan pencapaian kau. Walau apa pun yang terjadi selepas ini, aku dan kau, aku nak kau ingat kita pernah susah senang bersama. I love you, Moshpit. Ikhlas dari hati, Yum. Yeah. Kelas kau buka. Hey. Surat buat sendiri tau. Ada aku pula. Aku cuma tak puas hati kenapa dia gemuk sangat. Ya tu aku macam gemuk sangat. Macam mana aku nak bagi kurus. Aku tak tahu macam nak kurus. Tapi style. So kalau nak tahu tak gambar dia ni yang mana, yang ni hijab. Sama kan? Cuma tak ada muka Cuma lah. tak ada muka lah. Sebab muka kalau buat tak low portrait. Tak belajar ke? Kasih ayah, saya sangat menghargainya. Kau tak berapa hari aku buat? Apa? Satu hari je. Sehari je. Sehari. Berapa jam? Kalau mungkin kau letak effort lebih sikit dalam 5 hari, mungkin aku akan nampak kurus sikit kot. Tapi tak apa. Kita still hargainya. Ya, betul. Dia tak hadiah ayah bagi kita. Banyaknya. Apa yang banyak? Dia satu set je. Oh, dia satu set. Comel. Aku suka kali-kali macam ni. Dia kalau labuk sebab asalnya aku belum tahu. Aku dah agak dah. Lepas tu dia macam aku tak pakai lagi. Aku rasa macam aku nak bagi Syairah. Apa aku bagi dia ni lah.
Ni apa kain? Seluar. Seluar ala com kejang ketat. Timbullah satu-satu. Tidak ada tidak. Bukan tadi dia tu paling ngantuk budak ni. Aku kan tadi aku dah tidur dah. Lepas tu tiba-tiba kakak aku, Adi. Ada orang datang. Siapa? Kata. Anda tahu. Dia kalau lebih kuat dia bagi tahu. Terima kasih Om. Saya suka sebab kain ni macam tak payah gosok. Kan? So macam kalau nanti boleh bawa pergi Melaka. Melaka pula. Nak pergi Melaka ke nak pergi kampung kau pun nak pergi? Gombau. Gombau ni 9 kamu. Malu je. Bodoh. Daripada jauh. Terima kasih Aliam. Apa perasaan anda? Perasaan saya sama hari ini. Saya tak boleh nangis sebab saya tengah ngantuk. So dia tak boleh nangis. Tapi dia sangat macam Tahan. sebab aku tak expect. Sebab semua dah wish. Yang paling lambat wish aku Ika. Ika tak wish lagi? Ika. Dia wish tapi dia lambat. Oh ya, dia saja tu. Dia saja je. Dia saja nak uji mental kau. Kau main dah. Happy? Okay, so sekarang aku mewakili lah. Walaupun diorang busy. So aku mewakili 4 orang 5 sekawan lah. 5 sekawan untuk ni lah wish birthday dia. Kan tak wish kan nangis pula. Meratap tepi katil kan. So kita wish je lah kan. Walaupun pun kata walaupun tak seberapa. Tak seberapa. Tapi it's not like seberapa. Aku rasa macam effort Alia macam datang sini, potong strawberry dalam kereta, buat kek batik, bawa roti just hadis. Aku rasa macam it's not seberapa. It's a lot. Yes, tapi sangat-sangatlah last minute. Tapi macam mana cerita lah macam mana tiba-tiba terdetiknya macam nak nak bagi kek kan. Asalnya macam ni. Aku tak terfikir pun dah buat kek batik tu. Tapi dalam otak terlintas, aku kata aku buat kek batik. Sebab pun aku dah lama tak buat kek batik kan. Betul. Lepas aku pun buat lah. Lepas tu macam biasalah kalau kita sebelum ni mesti kita ada group, betul? Kita ada group kan. Tapi group tu macam tak berapa nak function sedikit. Sebab tak ada siapa? Sebab ada kau dengan Umi je. Bukan. Umi tak ada dalam group tu. Kita orang berlima je lah. So yang function macam aku seorang je. Jadi macam tak apalah kan. Sebab aku faham lah yang lain tu mungkin lah busy kan. Busy. So Diorang busy. Kita belajar. Sebab kita orang dua je tak belajar. Kita dua je yang tak belajar. Kita orang dua macam freelance. Kita orang kerja. Kita orang menghabiskan duit. Dan itu mungkin ini rezeki kami kan. Rezeki betul. orang belajar. So tak apalah kan. Tak apalah. Teruskan. Life must go on, girl. Yes. What up? What? Lepas tu What? What up? Lepas tu aku macam tak apa lah. Aku tak ada pun bagi tahu orang yang aku nak surprise kau. Macam mana weh bulat-bulat macam dia boleh suka aku? Aku tak faham lah. Bulat ni? Tak. Kan mata orang tu kan lain-lain. Oh, okay. Kita ni sayang awak. Dia tengoklah video kau semua. Ya. From Terima kasih A to Z. support. Terima kasih support. Safon. Support kau ni. Safon siapa bulat? Nanti dia marah. Safon siapa? Dia tanya. Bukan. Okay. Thank you for the support. Yes. Betul tak? Thank you for the support. Thank you for support. Thank you for support. Yes. Thank you for support. Yuk. Kita tak ada sebut nama dia. Thank you for support. Don't forget to like. Aduh. Nakal Nakal. Apa cakap tadi? Aku cakap apa tadi? Buat apa? Nak buat TikTok. Cukup. Okay lah. Itu je lah. Okay. Bye. Dah. Asal dah. Asal lah kau ni. Okay. So itu saja kata kita pada hari ini. So kalau korang suka korang kena like. Kalau korang suka korang kena subscribe. Okay. So yeah, happy birthday again.
Semoga ini semoga anda berbahagia sama dia. Okay, yang dia jangan lupa like. Okay, sebab ada dia. Sebab ada dia. Sebab ada Faham. dia. Okay. So sebelum kita akhiri video kita, mari kita tanya sedikit lah. Ada kata-kata untuk hari ni? Terima kasih untuk Jom sebab telah bertukus lumus walaupun tengah sakit, dia tetap membuat kek untuk saya. Kek tu sedap je, strawberry dia paling sedap, aku suka. Lepas tu effort dia membuatkan, effort dia beli baju walaupun dia tak muat tapi dia bagi kat aku. Janganlah betul. Oh sorry, nanti dia tak tahu. So terima kasih, berbanyak-banyak terima kasih. Begitu. So itu sajalah guys. Kita jumpa next konten lepas ni. Kita akan buat konten game-game pula lepas ni lagi. Kan asyik celebrate je, macam tak strong lah kan. Okay. Break je. Okay, bye. Bye-bye.